Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dipertemukan lagi dalam kelas Husnul Adab. Maksudnya cara terbaik untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Dan hari ini kelas yang kedua selepas daripada kita raya hari itu. Cuma hari ini keadaannya agak bising. Satu, nombor duanya panas. Sebab pagi ni masuk akademi tak ada elektrik hari ni. Elektrik tak ada hari ni. Jadi terpaksa buka pintu. Aircon tak ada. Kipas tak boleh buka, jadi panas lah. Cuma insyaAllah kita akan cuba sedaya yang mungkin untuk kita selesaikan kelas kita pada hari inilah. Okey. Tolong buka pintu. Okey, hari ini insyaAllah sebelum tu kita buka dulu pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan mula pada muka surat 415. Mula pada muka surat 415 pada surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Bermula pada ayat yang ke berapa ini ya? 4, Ustaz. Mula ayat keempat. Okey. Mula pada ayat keempat ataupun kita mula pada ayat kelima? Mula 4 4, Ustaz. Mula 4, okey. Mula pada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Okay, kalau tak sempat nafas boleh berhenti dekat situlah. Nanti kita akan ambil wa ma bainahuma. Okey, kita tengok kalimah Allah. Okey, hamzah kita baca kalimah Allah dengan hamzah fathah lah. Kena tahqiq, kena kita sebut huruf hamzah tadi dengan sebutan yang sebenar lah. Dengan tahqiq. Okey, jangan baca dengan o. Jangan terpengaruh dengan kalimah lam, huruf lam pada kalimah Allah yang dibaca dengan tebal. Okey, hamzah dia tetap dengan nipis dia. Allahu, Allah, Allah. Dan huruf lam hujung tepi lidah kita letakkan di gusi. Allahu, Allahu, jangan Allahu. Ataupun yang lebih parah lagi, sebut huruf lam, hujung lidah tu letak di tidak letak pada makhraj lam. Antaranya Allahu, dia letak lidah kat dalam, maka tak jadi huruf lam lah. Allahu. Okey. Seterusnya allazi khalaqa. Allazi. Kalimah allazi kita jumpa lam yang bertasydid. Allahul ladzi. Alif lam qamari kat situ kan. Lepas tu masuk di huruf lam. Lam dia syaddah wa fathah. Dia bertasydid dan harakahnya fathah. Dalam bahasa Arab disebut syaddah wa fathah. Jadi kerjanya nak macam mana? Sebut huruf lam tu ada dua. Yang keduanya kena buka mulut. Allah. Allahul ladzi. Allahul. Satu lam. Lam yang kedua. Dan harakahnya fathah kena buka. Allahul ladzi. Okey. Kalimah alladzi seterusnya huruf zal. Huruf zal ni huruf yang kita kena titik berat lah. Kenapa? Kerana
kalimah alladhi itu sendiri ada dalam suratul Fatihah. Dan kalau kita silap sebut huruf zai, sebut huruf zal, kita sebut dengan huruf zai, maka kalau ni kita ada imkaniyah, ada kemampuan untuk sebut huruf zal dengan baik. Cuma kekurangan kita tak belajar ataupun kita leka, maka bacaan kita tadi batal lah. Bacaan kita batal dan mengganggu sah salat kita. Okey, kena ingat huruf zal hujung lidah diletakkan di hujung gigi atas. Alla, alladhi, okey. Allahulladhi, alladhi, la, buka sikit, the, kita tarik ke belakang. The, letak pada makhraj zal dan harakahnya kasrah kita tarik ke sudut bawah. The, Allahulladhi. Okey, seterusnya, khalaqas samawat. Khalaqa, kha fathah, kha. Jangan kha. Jangan kha, tapi kha. Pangkal lidah naik, hujung lidah jatuh dan kita nak suara mengalir. Di samping ada juga satu lagi sifat hams dia. Kha. Bukannya semata-mata kita datangkan sifat rakhawah pada huruf kha. Khalaqa tak boleh. Tu kita ambil habis rapat di dinding. Kita nak depan sikit. Harakah fathah buka mulut kha. Dan kalimah khalaqa, huruf lam berada di tengah di antara dua huruf yang tafkhim. Kha tebal, qaf juga adalah huruf yang tebal. Maka kita baca dengan lam tetap dalam keadaan nipis je. Khalaqa. Allahulladzi khalaqa. Okey, dan harakah fathah, ketiga-tiga ni fathah kena buka mulut. Khalaqa. Okey, barulah masa yang kita sebut, zaman harakah yang kita sebut tadi akan sama. Sebab kita buka satu-satu kita buka. Dan untuk makluman, dan saya juga selalu sebutlah, harakah yang kita jumpa yang 3 huruf yang ada harakah fathah yang sama, susah untuk kita sebut. Sebab apa? Ramai di kalangan kita akan baca Allahulladzi khalaqas sama, khalaqa, dia cepat pada huruf lam. Berlaku ikhtilas, berlaku ketidakcukupan harakah pada huruf lam. Maka kita nak khalaqa, khalaqas samawati, khalaqas, huruf sin, lepaskan sin. Khalaqas, selesaikan. Jangan tunggu, jangan potong. Jangan baca khalaqas sama, tak boleh. Khalaqas samawati juga tak boleh. Kita nak sebutan yang kita baca tadi hanyalah sebutan yang bersahaja. Sempurna dengan maksud tidak kita tambah dan tidak kita kurangkan harakah dia ataupun masa dia. Ataupun kesan sifat rakhawah dengan hams dia, itu kita tak tambah, kita tak kurangkan. Okey, maka kita baca khalaqas sama. Khalaqas, habis dah sin sukun, samawati. Khalaqas samawati. Tengok mulut. Wa. Kita buka semua. Okey. Wal ard, wal a, wal arda, wal arda. Wal ar, huruf ra. Huruf ra ni kena perhati juga. Sebab apa? Ramai di kalangan pembaca Al-Quranul Karim, bila sampai saja pada ra sukun sebelumnya fathah, maka dia baca dengan wal ar, muncungkan mulut. Okey, sebenarnya ra hamzah tadi harakahnya fathah a. Ra tadi sukun. Sukun maksudnya apa? Arian minal harakah, sunyi daripada harakah. Wal arda, wal ar, mulut kita. Wal ar, wal ard, wal arda. Okey. Wa ma bainahuma. Okey, wa ma bainahuma. Wa ma, waw satu kalimah, ma satu kalimah. Wa ma. Okey, jangan kita baca wa ma bainahuma, wa ma. Tak, dia bukan kalimah wa ma. Dia kalimah waw dan ma. Wa ma dan apa? Bainahuma. Okey, bainahuma pula ada dua suku kata. Baina, antara, huma, kedua-duanya. Okey, bainahuma. Okey, macam mana cara kita nak baca kalimah bainahuma? Okey, huruf ba, kalimah baina, kita tengok baina. Kita tengok cara nak sebut baina dan apa kesilapan yang ramai kita buat. Okey, kalimah bainahuma, huruf ba fathah, ya sukun.
Ya lin tu ya sukun. Dan syarat bagi huruf sifat kita namakan lin adalah sakana wan fathah qablah. Dia sukun wan fathah dan sukun dan fathah sebelumnya. Okey, untuk huruf waw dan untuk huruf ya. Jadi huruf waw ni, huruf ya ni sukun, sebelumnya fathah. Maka kena baca dengan lin. Bagaimana cara kita nak baca lin? Adakah semata-mata kita dengan lin dibaca dengan lembut, ataupun kita nak seringai, kita nak senyum, nak suruh bagi nipih? Jawapannya adalah dia kembali kepada harakah dia. Dia kembali kepada sifat dia. Tengok huruf ba. Ba. Bai. Okey. Ai. Bai. Habis. Jangan baca wa ma bainahuma baina. Tak boleh. Sebab apa? Tak boleh dari sudut tidak sempurna. Husnul adab tu tak ada. Bacaan makbul dah, tapi tak elok bacaan tadi. Kita nak memperelokkan bacaan kita dengan cara kita, selain daripada kita datangkan huruf daripada rumah dia, datangkan huruf dengan sifat-sifat dia, kita kena datangkan huruf tadi dengan harakah dia. Tiga benda ni one shoot kita sebut mesti ada. Okey, one shoot kita sebut mesti ada. Wa ma bainahuma huma wa ma bainahuma. Okey, kita ulang sekali lagi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Okey, selesai. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Okey, wa ma bainahuma kita dah bincang. Fi sittati ayyam. Fi huruf fa, hujung gigi atas dengan perut bebasah yang bawah. Fi sittati. Fi sittati. Sin kasrah si. Okey, ta sitta. Dia panggil dalam bahasa Arab kalau kita nak mengajar syaddah wa fathah. Sin kasrah si, ta syaddah wa fathah. Sittati ayyamin. Okey, sittati ayyamin. Kalimah ayyamin pula. Okey, ayyamin. Jangan kita gopoh nak sebut kalimah huruf ya yang bertasydid. Ada setengah orang dia terlalu fokus pada ya bertasydid sampai dia tak fokus kepada huruf hamzah yang fathah. Ayya. Fi sittati ayyamin. Fi sittati ayyamin. Ayya. Sorry lah, akademi tepi jalan raya. Pintu tak tutup pula. Okey, ayyamin. Fi sittati ayyamin. Jangan ayyamin, tak boleh. Jangan seringai. Ayyamin. Okey, kena baca macam tu. Ayyamin. Fi sittati ayyamin. Thumma ayyamin thu. Kena ikhfa di sisi huruf tha. Ayyamin thumma. Dan bila ikhfa, dia termasuk dalam gunnah. Kena sempurnakan gunnah dia. Qadar gunnah 2 harakat. Lepas tu kita kena sempurnakan juga maratib ataupun martabat gunnah dia. Huruf tha ni, dengun dia mesti ikhfa pada huruf tha, mesti dengun tu berada di sisi huruf tha.
ayyamin thumma. Lidah kita telah bersedia untuk sebut huruf tha. Okey, telah bersedia sepenuhnya untuk sebut huruf tha. Maka bila cukup qadar 2 harakat barulah kita sebut huruf tha. Ayyamin thumma. Okey, thumma pula. Thumma. Cukupkan dengun. Okey, mim yang bertasydid. Okey, mim yang bertasydid. Macam mana? Dia adalah a'la maratib al-ghunnah. Ghunnah yang paling tinggi martabat dia. Bukan berkaitan dengan qadar 2 harakat, tapi tamakkun, kemantapan ghunnah dalam hidung ni dia paling tinggi. Kita baca thumma. Cuma jangan ketap bibir, jangan jangan tekan. Okey, sebab sifat bagi huruf mim dia adalah tawassul. Maksudnya pertemuan bibir atas dengan bibir bawah dalam keadaan yang sederhana. Thumma istawa. Okey, kita selesaikan huruf sin tadi. Thumma istawa. Okey, selesaikan sin. Tawa. Tengok mulut. Thumma istawa. Kita gerak buka. Kenapa? Kerana untuk kita sempurnakan harakah fathah. Alal arsh. Okey, alal arsh. Okey, alal arshi ni bagaimana kita waqaf pada kalimah alal arshi. Al arshi. Okey. Kenapa? Kerana pertemuan 2 sukun. Ra sukun asliyah, yang sukun pertama asliyah. Shin adalah sukun yang kedua yang arid, yang mendatang. Kenapa? Li ajlil waqfi. Lalu bagaimana cara kita nak bacanya? Cara kita nak bacanya adalah kita datangkan secara kaedah. Hasil daripada talaqi kita dengan para masyayikh, kita buat kaedah adalah huruf ra dia kena datangkan sebahagian daripada sifat huruf ra. Huruf shin kita datangkan 1/3. Thuluthul harakah. Alal arsh. Habis. Alal arsh. Cuma jangan kita tekan pada huruf ra. Alal arsh. Tak. Ataupun alal arsh. Tak boleh juga. Bersahaja-sahaja kita baca. Alal arsh. Habis. Thumma istawa alal arsh. Habis. Okey. Berpeluh dah panas. Seterusnya kita sambung. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Ataupun kita berhenti dekat situ, dekat syafi'. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Okey, ma lakum. Ma, bibir kita bersahaja, buka mulut, lidah kena letak bawah. Ma. Sebutan huruf mim kerana dia istifal infitah dan dia makhrajnya daripada bibir, kita tak guna pun lidah kita kat dalam tu. Kita hamparkan ke bawah. Hujung lidah pun berada di bawah. Ma lakum. Okey, kalimah lakum dua kalimah. Lam satu kalimah, kum satu kalimah. Lakum. Ma lakum. Habis. Ma lakum. Seterusnya mim mati bertemu dengan mim. Ma lakum min. Ma lakum min. Ma lakum min. Okey, kum. Cukupkan 2 harakat. Bibir jangan ketap. Jangan kum min. Tak boleh. Temukan sahaja secara ringan. Ma lakum min duni. Okey, kalimah min duni. Nun mati bertemu dengan dal. Okey. Dari sudut cara kita dengunnya adalah, pertama, dengunnya kena dengun yang rendah. Kenapa? Kerana huruf dal adalah huruf yang istifal. Huruf dal adalah huruf yang istifal.
Okey. Huruf dal adalah huruf yang istifal. Seterusnya, tapi huruf dal ni adalah huruf yang dia dengunnya adalah dengun yang dekat dengan makhraj nun. Dengun yang dekat dengan makhraj nun. Jadi dengunnya pekat. Rendah tapi dengunnya pekat. Kita tak boleh baca malakum min dunih, tak. Kena baca malakum min dunih, min dunih, min dunih. Okey, kena sampaikan dengun tadi di sisi huruf dal. Dia ada beza tak? Kita baca malakum min dunih dengan malakum min dunih, min dunih. Kita kena sampaikan di sisi huruf dal dalam keadaan dengung rendah dan dengunnya pekat. Okey. Dan berkait dengan ikhfa ni, kalau bab gunnah bagi saya lah, dia adalah bab yang paling susah sekali lah. Okey. Min dunihi min waliyin. Okey, kita nak tengok dengun min waliyin. Ramai juga yang berlaku kesalahan ketika mana membaca min waliyin. Okey. Pertama sekalinya kita kena tengok huruf waw ni, mana had bagi makhraj huruf waw. Adakah kita sebut huruf waw kena muncungkan mulut? Adakah kita sebut huruf waw kena muncungkan mulut? Ataupun kita hanya sekadar istidaratul fam, kita tolak sikit mulut kita ke depan. Huruf waw dari sudut makhrajnya dia adalah istidaratul fam. Dia bukannya dhammus syafatain, bukannya muncungkan mulut. Istilah bagi bahasa Arab dia detail. Bahasa yang detail bahasa Arab. Cuma bahasa Melayu kita, dia kadang-kadang tak ada bahasa untuk dia terjemah sesetengah kalimah bahasa Arab tadi. Dia perlu kepada penerangan yang panjang. Jadi sebenarnya kita jangan keliru antara bulatkan mulut dengan muncung. Muncung yang sempurna adalah la yatimmu dhamm illa bi dhammi syafataini dhamma. Tidak sempurna dhammah melainkan dengan kita memuncungkan mulut dengan muncung yang sempurna. Macam mana muncung yang sempurna? Kita baca wu, bu, tu, su, ju, khu, su, ju. Kita muncung dengan sempurna. Tapi kalau istidaratul fam, wa, au. Mulut ke depan. Tapi dia tak sampai au. Tengok. Au, waw sukun, waw dhammah. Au. Tu beza dia. Jadi masa kita dengun min waliyin, kita tak boleh baca macam ni. Min waliyin tak boleh. Kenapa? Kerana bila kita muncung macam tu, dia menyebabkan gunnah tadi, kan dia idgham ma'al gunnah. Gunnah tadi hilang. Ataupun gunnah tadi terlalu dhaif, terlalu lemah. Kita nak min waliyin, masih dengar dengun dan masih dengar dan kita dengar sebutan huruf waw. Min waliyin, min waliyin. Jangan baca min waliyin, miu, dia tak naik ke hidung dah. Kita nak miu, dia ada di hidung, dia ada di mulut. Miu waliyyin wala syafi'. Wala, waw satu kalimah, la satu kalimah. Wala syafi'. Habis. Wala syafi'. Dan huruf ain, tengok. Wala syafi'. Jangan wala syafi'. Tak boleh. Wala syafi'. Habis. Wala syafi'. Habislah. Afala tatadhakkarun. Afala. Afala. Semua harakah fathah. Afala
Afala. Afala. Afala tatadhakkarun. Satu kalimah. Fa satu kalimah. La satu kalimah. Istifham, adakah? Fa maka la tidak. Maka tidakkah kamu? Afala tatadhakkarun. Okey, tatadhakkarun. Kalimah tatadhakkarun. Tengok 3 huruf yang harakahnya fathah. Bila harakah yang mutawaliyah, yang berderet, yang berterusan ni, kita cenderung untuk baca berlaku ikhtilas. Afala tatadhakkarun. Sebenarnya tatadhakkarun kita sebut tak cukup harakah. Kita kena satu-satu. Tatadhakkarun. Tak boleh baca tatadhakkar. Afala tatadhakkarun. Kita rasa sedap baca macam tu. Rasa fasih baca. Sebenarnya tak fasih. Cuma laju je kita sebut. Menyebabkan kelajuan yang kita baca tadi, dari sudut timbangan harakah dia kurang. Kurang tak banyak. Kurang 1/3 harakah. Ni orang panggil sebagai ikhtilas. Cuma kenapa kita tak bincang sangat di Malaysia ni, ataupun tak berapa ramai guru-guru Quran tidak menitik beratkan benda ni, sebab ia berada dalam bab fasahah. Dan untuk kita menguasai fasahah ni, dia ambil masa yang lama lah. Di samping kita memahami bahasa Arab tu sendiri, dari sudut makna, dari sudut penuturan, dari sudut kalimah-kalimah bahasa Arab tu kita kena kuasai. Okey, afala tatadhakkarun. Yang seterusnya kita dapat benda ni daripada guru-guru yang mungkin lah. Yang ajar, yang buka kepada kita, maka kita dapat. Sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu dan kita tak nampak benda ni salah. Tapi first bila dibuka oleh guru kita, maka kita dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu lihat kesalahan benda tu, dan bila kita cek balik, rupanya banyak benda yang seumpama dengan tu yang berlaku kesalahan yang kita buat sebelum-sebelum ni lah. Okey, seterusnya ayat yang ke-5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Boleh berhenti dekat situ, nanti kita ambil thumma ya'ruju ilaih. Kita baca sekali lagi. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Okey. Yudabbiru. Okey, kalau kita nak eja dia macam ni. Ya dhamma yu. Dal fathah da, yuda. Lepas tu ba syaddah wa kasrah. Tasydid bagi bawah. Tasydid kasrah. Yudabbi. Sekejap Yudabbiru. Yudabbi ra dhammah ru. Yudabbiru. Yudabbiru. Seterusnya yudabbirul amra, huruf lam bersifat dengan tawassut. Hujung tepi lidah kita digusi secara ringan. Yudabbirul amra. Hamzah fathah a. Mim sukun am. Ra fathah ra. Yudabbirul amra minas samai ila. Okey. Kita tengok minas samai ila. Minas, selesaikan huruf sin. Minas sukun dan dia syaddah wa fathah. Minas sama. Qadar kita buka mulut ni dia sama.
minas samai ila. As-samai ila. Huruf hamzah dan huruf alif mad dengan hamzah berada dalam satu kalimah. Kita baca dengan mad muttasil, panjangnya 4 harakah sahaja di sisi Tariq Asy-Syatibi. Riwayat Hafs an Asim, Tariq Asy-Syatibi, 4 harakah mad wajib, 4 harakah mad jaiz. Okey. Minas samai ila. Minas samai ila. Okey. Minas sama, cukup 4 harakat. I. Kena tahqiqkan sebutan. Minas samai ila. Ila. Kita tekan sedikit pada hamzah yang kedua. Tekan pada intonasi suara an-nabru untuk kita bezakan antara kalimah as-sama dengan kalimah ila. Minas samai ilal ardi. Okey. Minas samai ilal ardi. Ilal ardi. Jangan ilal ardi tak. Okey. Setiap fathah kena buka mulut. Setiap dhammah kena muncung mulut. Setiap kasrah kena seringai. Ini kaedah kita kena tanam dalam kepala kita berkaitan dengan harakah. Okey. Seterusnya, minas samai ilal ardi. Ilal ardi. Jangan muncung, jangan ardi tak. Ilal ardi. Habis. Di. Dadi. Ilal ardi. Ilal ardi. Okey. Dan takrir pada huruf ra jangan berlebihan lah. Jangan baca ilal ardi. Tak boleh. Ilal ardi. Thumma ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Thumma ya'ruju. Habis. Jangan ya'ruju tak. Ya'ruju. Cuma jangan jaga juga daripada kita baca ya'ruju. Tak boleh. Syiddah. Kalau ya'ruju tu takalluf dalam bacaan. Kita nak ya'ruju. Habis. Thumma ya'ruju ilaih. Ilaih. Lam kena buka mulut. Sebab kita bila jumpa kasrah huruf hamzah ni, lam fathah dan selepasnya ya pula kita tak nak ada buka mulut untuk huruf lam. Ilaih. Ramai baca macam tu. Kita nak ilaih. Okey. Kita sambung. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Okey. Sekali kita ulang. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما tak sebab nafas. Ulang balik. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Okey. ثم يعرج إليه kita dah baca tadi. في يوم. Kalimah yaumin. Sebelum tu fi ya sukun bertemu dengan yaumin. Jangan baca fi yaumin, tak boleh. Selesaikan. Fi yaumin. Okey. Kana miqdaruhu alf sanah. Kana jangan kana tak. Kana miqdaruhu. Miqda. Lepas terus huruf qaf. Jangan baca miqdaruhu atau miqdaruhu, tak boleh.
Kana miqdaruhu ruhu. Kana miqdaruhu alfa sanatin. Lam fa alfa sanatin. Tengok, sanatin, alfa sanatin. Tengok harakah fathah. Jadi kena buka mulut. Fa sanatin. Kana miqdaruhu, panjang harakah. Kana miqdaruhu alfa sanatin. Okey, alfa sanatin. Sanatin mimma. Sanatin mimma. Cukupkan dengun. Sanatin mimma. Okey, cukupkan dengun, dua harakah. Ta'uddun. Ta'uddun. Okey. Ta'uddun. Muncungkan mulut. Jangan baca ta'uddun. Tak. Alfa sanatin mimma ta'uddun. Okey. Kita ulang balik ayat ni. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Okay. Kita ambil satu ayat lagi. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك ذا hujung lidah di hujung gigi atas. Dan kita datarkan lidah kita. Huruf dal, huruf nipis. Istifal, infitah. Dzalika, lika. Dzalika. Itu pergerakan mulut kita. Alimu. Satu-satu. Alimu. Alimul ghaibi. Ghai. Pangkal lidah naik, ujung lidah jatuh. Gha. Jangan o. Tak. Ghaibi. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الغيب والشهادة. Okay. والشهادة. habis syahadati. Al-azi, al-a, jangan al-a, al-a. Al-azizur rahim. Al-azizur rahim. Ar-ra, rahim. Jangan rahim, tak boleh. Selesaikan ra kena buka, hi kena seringai. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Okay, kita baca 3 ayat je hari ni. Dia jadi hilang fokus. Panas. Okay, cuma saya buka soalan kalau ada soalan untuk ditanya sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Ada soalan tak?
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya macam mana kita nak tahqiqkan kita bila kita baca huruf dhammah yang berturutan. Okey, dhammah yang berturutan. Dia ada dua qaul. Ada yang kata kena irja', kena kembali. Setiap huruf yang kita sebut kena kembali. Contoh kalimah rusuluhu. Ada orang ajar rusuluhu, tak pandai nak sebut. Okey. Ada yang ajar juga supaya kita hanya teruskan rusuluhu. Okey. Bagi saya lah, yang lebih tepatnya adalah kita tidak irja' pada setiap kalimah. Kita hanya muncungkan terus rusuluhu. Ada yang ajar suruh kita irja' tu kenapa? Kerana kita nak suruh huruf yang kita sebut tadi nipis. Sedangkan kita mampu untuk nipiskan huruf tanpa kita irja'. Rusuluhu sin. Yang kebanyakan orang sebut dengan rusuluhu dengan sad ataupun menghampiri huruf sad. Kita nak su rusuluhu, muncul teruslah rusuluhu. Tak perlu kita irja'. Yang ramai ajar suruh irja' ni dia bukan nak kata Tariq Syam tu tak juga, tapi ramai asatizah daripada aliran Syam yang ajar begitu. Cuma kita kena tahu pengajian Al-Quran ni bukan sahaja aliran Syam. Dia ada aliran Mesir pun ada, Saudi pun ada, Madinah pun ada, banyak. Yang paling dominan adalah Mesir lah. Dan yang masuk kepada negara kita daripada dulu lagi daripada Mesir. Dan telah masyhur bahawa Al-Quran ni diturunkan di Mekah dan di Madinah, dicetak di Syam kerana cetakan paling cantik adalah di Syam, cetakan Dimashqi, lepas tu dibacakan di Mesir. Sebab apa? Bacaan rakyat Mesir, bacaan orang Mesir adalah bacaan yang paling cantik, paling tepat lah. Okey. Ada soalan lagi? Terima kasih Ustaz. Sama. Tak ada? Kalau tak ada, kita tangguh di sini. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah datangnya daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.